Saya tengok video dia awal tu yang main buat tau. Saya tengok video dia sebelum beli kereta ni. Oh ya. Saya memang fikir nak buat lah. Faham. Oh sedap. Kalau tidak saya beri ADP apa? ADP ke depan sikit. Ya, dan kuning tak ada kan? Tak ada. Masih lagi comfort kan? Dia tak ada lah sampai berdebu kan? Sedap lah sedap lah kira. Bengok kan? Lama pakai 2 bulan rasa gayak kau lah. Ni kena okey weh. Lah. Rasa gayak lah Masa confident. Rasa confident ni. Baru boleh buat telefon lah. Lah. Belakang dia tak buang kan? Penuh apa? Nampak? Budi pun penumpang pun relax. Hampa mesti terkejut dengan keadaan body roll kereta Proton S70 ni. Awak body dia begitu kejap dan benar kata seronok bawa dan berbeza daripada sebelum dia hantar dekat kami. Ni aku nak cerita dekat hampa. Pagi tu aku main kedai, aku tengok S70 ni dah ada depan kedai. Pasal owner dia tak sabar dah nak rasa 40% stiffer absorber yang kita custom daripada Rival Auto. Aku nak abang dekat hampa, owner dia baru je ambil kereta ni bulan 2 hari tu. Dia tanya aku, "Bang, nak tanya pasal apa kereta ni baru lagi tapi bila kita bawa jalan kono-kono dia rasa tak selamat dan dia rasa bergoyang dekat bahagian belakang. Adakah disebabkan ini adalah kereta pertama saya bang? Tolong jawab. Dia bukan pasal kereta pertama ataupun kereta kedua, tetapi dia pasal hang tu single. Hang kena ada couple barulah kereta sama balance." What? Sebenarnya Proton S70 ni model yang agak baru dan ramai pengguna S70 ni dia mengadu hal yang sama. Bawa dekat jalan kono-kono rasa patah pinggang, braking tak best, rasa membuai. Betul tak? Ni hampa tengok keadaan body roll dia sebelum kami buat 40% stiffer. Kita buat kono-kono lagu tu pun body dah macam nak terbalik. Tambah-tambah pula langgak bam, beralun-alun dekat bahagian belakang tu. Ini semua adalah berpunca daripada penyarap hentakan atau dikenali sebagai absorber. Pasal dia terlalu lembut untuk menahan keberatan body ni. Kalau hampa nak tahu, model X50, S70 absorber dia terlalu lembut dan dia tak boleh menampung dia punya keberatan. Aku terus suruh hijab buka dan tunjuk dekat hampa keadaan absorber dia. Betul tak aku cakap dia punya absorber agak lembut? Dan kalau hampa nak tahu, aku dah bagi owner tekan sendiri absorber ni. Ni hampa tengok keadaan absorber yang kita baru je buka daripada kereta. Nampak tak? Hijab tekan macam tu saja, sangat lembut. Dan aku bagi owner dia tekan, owner dia pun tanya aku, "Pasal apa abang absorber ni dah lembut sebelah? Ni kan kereta baru." Dek, tak ada apa yang sempurna kalau ciptaan manusia ni, dek. Hampa tengok yang ni kita buat, yang siap 40% stiffer, keras, mantap dan padat. Ini baru dipanggil absorber. Kita dah customkan 40% stiffer dan kita masukkan dekat Proton S70 ni. Mantap lah guys. Ada tak yang nak buat macam ni yang pakai S70? Kalau nak, komen nak. Rival Noden, hampa pasal apa?